Petang ni kami nak pergi Gua Bewah. Kebiasaannya bila masuk Taman Negara, kita akan singgah Gua Bewah dulu. Tapi untuk trip ni dah ada 3 buah houseboat parking di jeti Gua Bewah tu. Jadi houseboat kita parking dekat Tanjung Bewah, tempat untuk bermalam terus. Tengah hari tadi kita dah pergi melunak. Jadi waktu petang ni kita bawa pergi Gua Bewah. Naik bot kecil. Nak naik Gua Bewah ni kena pakai slipper atau kasut. Jangan kaki ayam pula sebab kat atas ni banyak taik kelawar. Nampak macam tinggi tapi dekat je sebenarnya. Macam jalan-jalan dalam mall. Bila mula-mula sampai ke atas ni, kita akan nampak tulang rangka manusia. Nama diberi Bewah Man. Sempena nama Gua Bewah. Lepas tu kat atas ni ada mini galeri. Kat dalam ni adalah sikit cerita pasal sejarah Tasik Kenyir dan info-info berkaitan Taman Negara. Nak tahu cerita pasal Tasik Kenyir? Marilah sini. Kemudian kami pun masuk dalam Gua Bewah. Mula-mula sekali kita akan nampak lumut yang macam glow in the dark. Tapi lumut ni dia hanya pantulkan cahaya matahari je. Dia tidak glow in the dark pun. Kalau tak, dah lama dah kami kutip buat nyuluh dalam gua ni. Jangan lupa bawa lampu. Sekurang-kurangnya bawa telefon untuk suluh jalan. Kat dalam Gua Bewah ni dia ada 2 tingkat. Satu tingkat bawah, satu lagi naik ke atas. Tapi kat tingkat atas ni kita tak boleh masuk dalam sebab dia ada pagar. Tingkat atas ni berpagar sebab ada lubang jatuh ke perut gua. Tapi kali ni ada ular kat atas pagar tu. Mungkin makan kelawar kot sebab berdasarkan cerita legenda. Kemudian kami pun turun. Nak turun kat tangga ni, pada dinding gua tu ada hakisan bentuk macam cendawan tiram. Kesan daripada titisan air daripada atas yang dah lama. Bila dah puas duduk atas gua ni, pelancong yang turun awal, sementara cuaca cerah lagi, kru houseboat bawa pergi ronda-ronda di sekitar Gua Bewah ni. Kalau korang nak berehat atas houseboat di Tasik Kenyir, boleh WhatsApp nombor ni. Terima kasih menonton.